Teori Dunbar, Had Sosial Manusia. Diperkenalkan oleh Prof. Robin Dunbar, ahli antropologi evolusi dari Oxford. Berdasarkan kajian hubungan antara saiz otak primat dan saiz kumpulan sosial, rumusan otak manusia hanya mampu urus sekitar 150 hubungan bermakna. Konsep asasnya adalah Dunbar number, 150 orang had kognitif untuk kenalan yang benar-benar kita kenal secara peribadi. Hubungan sosial dibina atas masa, kepercayaan dan emosi. Semua terhad secara biologi. Struktur lapisan hubungan Dunbar membahagikan hubungan kepada beberapa lingkaran sosial. 5 orang inner circle, iaitu keluarga, teman rapat. 15 orang circle of sympathy, rakan yang sangat akrab. 50 orang circle of friends, kenalan baik. 150 orang casual contact, kenalan sosial biasa. 500 orang ke atas adalah people we recognize, sekadar kenalan muka atau nama. Implikasi dalam kehidupan dan organisasi. Komuniti tradisional purba biasanya berjumlah 150 ahli. Syarikat dan pasukan moden sering beroperasi paling berkesan dalam unit 150 orang. Media sosial melebihi kapasiti semula jadi. Ramai kenalan, sedikit hubungan sebenar. Reka bentuk organisasi dan komuniti digital boleh gunakan konsep ini untuk bina keakraban dan kepercayaan. Relevansi moden dunia digital memperluaskan jangkauan, tidak menggandakan empati manusia. Hubungan bermakna masih perlukan masa dan interaksi berulang. Bantu pemimpin dan peneka komuniti seimbangkan kuantiti dan kualiti hubungan. Kesimpulannya adalah kapasiti sosial manusia ada had, dan di situlah keintiman, kepercayaan dan komuniti benar-benar terbentuk. Robin Dunbar.